Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini, saya akan kongsikan sebuah inovasi yang sangat menarik, iaitu Historia. Ia adalah satu kaedah baharu untuk kita belajar sejarah menggunakan gabungan komik digital, kecerdasan buatan dan juga elemen pembelajaran hijau. Pernah tak anda terfikir bagaimana caranya kita nak ubah subjek sejarah daripada sesuatu yang kita rasa membosankan dan penuh dengan hafalan kepada satu pengalaman yang betul-betul seronok dan melekat di minda? Baiklah, mari kita lihat dulu apa masalah utamanya. Kenapa belajar sejarah hari ini kadang-kala terasa begitu mencabar? Jawapannya terletak pada kaedah pengajaran tradisional yang masih kita gunakan. Kaedah lama ini terlalu bergantung pada buku teks dan hafalan semata-mata. Bila tiada elemen visual atau interaktif, pelajar cepat jadi bosan dan fakta pun susah nak ingat. Kesannya lebih besar dari itu. Penghayatan terhadap perjuangan tokoh negara kita jadi lemah dan lama-kelamaan semangat patriotism pun boleh terhakis. Dan untuk mengatasi semua masalah ini, kami perkenalkan penyelesaiannya. HISTORIA. Jadi, apa sebenarnya HISTORI ini? Anggaplah ia satu lonjakan besar daripada helaian buku teks yang statik kepada sebuah dunia pembelajaran digital yang hidup, menarik dan interaktif. Inovasi ini dibina atas 3 teras utama yang kukuh. Pertama, kita ada komik digital interaktif yang menceritakan semula sejarah dengan visual yang moden. Kedua, kita masukkan elemen gamifikasi, contohnya aktiviti jejak sejarah untuk buat belajar tu rasa macam satu permainan. Dan yang ketiga, kita gunakan kecerdasan buatan atau AI untuk bantu dalam penyelidikan, jadi kualiti kandungannya sentiasa terjamin. Untuk membuktikan konsep ini, prototip pertama kami sudah pun siap sepenuhnya. Ia memfokuskan pada satu peristiwa yang sangat penting dalam sejarah Malaysia, iaitu perjuangan Dato' Onn Jaafar menentang Malayan Union. Tapi inovasi ini bukan cuma tentang teknologi. Historia juga direka dengan satu matlamat penting, iaitu kelestarian alam sekitar. Inilah yang menjadikannya sebuah inovasi hijau EduEco. Bagaimana kami lakukannya? Melalui 3 pendekatan utama. Pertama, ia 100% tanpa kertas, jadi tiada pokok yang perlu ditebang. Kedua, kandungannya boleh diguna semula dan diubah suai untuk topik-topik lain. Dan ketiga, ia hampir tiada kos operasi, tak perlu cetak, tak perlu peralatan khas. Sekarang, persoalan yang paling penting sekali. Adakah ia berkesan? Kita tidak berteka-teki. Sebaliknya, kita biarkan data yang berbicara. Dalam satu kajian rintis yang melibatkan 60 orang pelajar, maklum balas yang kami terima sangat positif. 98% menyatakan jalan ceritanya jelas dan mudah faham, manakala 95% pula sangat sukakan reka bentuk grafik dan animasinya. Tapi maklum balas positif itu hanyalah sebahagian cerita. Impak yang paling besar sebenarnya adalah pada prestasi akademik mereka. Lihat saja perbezaannya. Sebelum menggunakan modul ini, purata markah pelajar adalah 60%. Selepas melaluinya, markah purata mereka melonjak kepada 97%. Satu peningkatan yang sangat ketara. Secara keseluruhannya, ini adalah peningkatan prestasi sebanyak 37%. Angka ini adalah bukti kukuh bahawa kaedah HISTORIA ini benar-benar berkesan. Kesan positif inovasi ini tidak terhad kepada pelajar sahaja. Impaknya lebih luas, merangkumi institusi dan juga komuniti pendidikan secara menyeluruh. Bagi Mara, ia mengangkat imej KKTM Sri Gading sebagai peneraju inovasi. Modul ini juga boleh dikongsi dan diguna pakai di semua kolej Mara lain tanpa belanja lebih. Dan yang paling penting, ia menyokong terus agenda digitalisasi pendidikan selaras dengan pelan strategik Mara. Sebagai kesimpulan, HISTORI bukanlah sekadar satu lagi alat bantu mengajar. Ia adalah satu model pembelajaran masa depan, lestari, berimpak tinggi dan direka khusus untuk melahirkan generasi yang bukan sahaja celik sejarah tetapi juga benar-benar cintakan negara.